Yana iaitu Apa dah tadi? Kalis Rindu. Okay, and last. Sikit-sikit Karina, sikit-sikit Karina. Karina dah basi lah. Tahu apa? Tak nak aku partner dengan mamak botak tu. Aku lagi tak nak dengan bau soto Madura macam tu. Tak apa-apa dah. Nah. Entah je. Kanda. Rina. Disiram air rambut tapi tak tumbuh juga. Kepala botak tapi otak di kaki. Membelah hatiku. Lihat wajahmu terpahat di dada. Kalau sendiri tempisah jauh. Tersunyi tanpamu. Partner penantian. Satu ujian. Sekuat mana cinta. Ku tak mungkin. Ku tak mungkin. Kalis rindu. Kalis pilu. Rina bersamaku. Pendam rindu. Kendam pilu. Pendam pilu. Pendam pilu. Karina menjelma. Berdiri di kedal upload story. Lihat kekasihku bekerja keras. Di hangatnya panas. Bergema senyuman. Partnership impian. Satu ujian. Sekuat mana cinta. Ku tak mungkin. Kalis rindu. Kalis pilu. Bagi Karina tak bersamaku. Balis pilu. Pendang rindu. Hingga Karina menjelma. Habis. Sabar, sebelum saya komen, saya bagi Aina dululah yang komen. Okay, Assalamualaikum Karina. Tengok sini Karina. Kanda, kenapa blushing tak pilih Kanda? First time sepanjang Aina tengok Kanda nyanyi. Macam, perfect, sedap. Siapa lagi tak puji Rina? Tak, Kanda lu, Rina punya suara memang sedap. Saya rasa Kanda macam betul-betul blushing dengan Rina, bukan berlakon agak. Saya rasa ni bukan dia orang punya ni. Tak thank you. Kenapa dia tak ada